Selangor ni strategi, bila kita go for high value, kita akan tengok daripada ekosistem dia lengkap, daripada awal. Mana benih kita cari. Kalau tak ada, kita buat. Macam kambing yang ni Pak Amir kata, Black Belly tu. Kita keluarkan benih, baka dia. Dia macam tu. Kalau kita nak harap orang lain, kita memang susah. Kita kena start daripada baka, benih, dan kita buat penanaman lepas tu. Jadi semua ni kita buat bantu dan kita agihkan lepas tu kepada petani kita, warga tani kita dan juga peternak kita. Kalau kambing, peternak kita. Ini cara kita. Kalau tidak, kita sampai bila kita akan hadapi masalah dari segi benih dan sebagainya. Dekat 20 ke 25 juta negeri punya. Tapi kita sejak 3 tahun lepas ni, tiap-tiap tahun kita dapat di sekitar 30 juta daripada Kementerian Pertanian untuk kita agihkan kepada usahawan-usahawan kita pembangunan. Jadi kalau campur tu federal dengan negeri, dekat 50 ke 55 juta setahun. Yang kita agih-agihkan terus kepada usahawan. Sebab tu nampak makin rancak lah usaha-usaha untuk pembenihan, pembakaan dan juga pertanian di negeri Selangor.